Saya ucap terima kasih. Seorang tadi situ lagi, terima kasih Tok Seri, gaji naik. Ada juga yang ingat terima kasih. Jadi maknanya, ya walaupun saya tahu, tapi bila disebut begitu, sejuk juga hati kita. Kita pun manusia kan, orang Kedah. Jadi sekali lagi, jaga negeri ini dengan baik, pastikan dengan aman. Yang soal MB sebut hasil itu tak apalah bimbang. Perbelanjaan kita tu negeri Johor ni, Dato' On, di antara yang paling tinggi dah di Malaysia. Lebuh Raya, SEZ, pelabuhan, itu semua belanja persekutuan. Jadi kalau begitu, undinglah dengan baik. Yang pentingnya itu, apakah rakyat dapat kebajikan sepenuhnya. Wang pusat, wang daerah, wang negeri, itu semua technical, doesn't matter. Apa rakyat peduli ke kalau wang ni daripada negeri atau wang ni daripada pusat? Yang penting wang sampai kepada rakyat. Ini yang bagi saya yang penting. Ya. Dan dana ini dijalankan dengan cekap, jangan bocor, jangan tiris, buat tender, proses betul-betul, biar manfaat itu kepada rakyat. Ini ke dalam kerajaan Madani saya tak tolak ansur. Memang dihentam, disamun, saya tak peduli. Selagi kita dapat amanah, jalankan pentadbiran negeri ini dengan bersih, cekap untuk faedah rakyat jelata.